Prof pernah terfikir, masa membesar pernah terfikir akan kahwin dengan bangsa lain? Saya tak pernah terfikir Tak pun. pernah terfikir pun Saya tak pernah terfikir Dan pun. Prof berkahwin dengan orang Melayu Orang Melayu, bukan saja Melayu, tapi dia mix lah. mix. Keturunan Afghan, dia keturunan Pashtun, tapi dia kaum Melayu lah. Maknanya Tok dia tu dah kaum Melayu. Tapi keturunannya Afghan. Adakah normal di kalangan orang Cina untuk kahwin dengan bangsa lain? Majoriti, ya. Maka kebanyakannya ada yang masuk Islam lah. Majoriti masuk Islam kerana nak kahwin. Bukan, maksud saya, adakah normal di kalangan orang Cina untuk berkahwin dengan berlainan bangsa? Tak juga. Penerimaan jarang, okey. Jarang, Penerimaan diorang? jarang. Dia begini. Nak sebut macam mana ya? Kalau orang Cina biasanya dia akan kahwin dengan orang yang kulit sama macam dia ataupun lebih putih lagi. Macam tu Tapi jarang tengok orang Cina, bukan tak ada yang kahwin dengan orang yang kulit gelap pada dia lah. Sebab apa nanti kita cakap kemudian. Oh iya, ada sebab lain kemudian Okey. Tapi kebanyakannya normalnya orang Cina akan kahwin dengan Tapi maksudnya penerimaan keluarga kalau berlainan bangsa ni semua tak ada masalah ada masalah juga. Macam saya ni ada, bukanlah masalah, tapi you kena ajar wife tu tentang budaya orang Cina sedikit lah, supaya tidak timbul sensitivity dia kan. Tapi penerimaan family okey lah usually. Susah juga pada mulanya, tapi kalau isteri kita yang Melayu tu boleh adapt dan adopt, dia mudah. Sebab dalam rumah Cina kan banyak patung, banyak anjing apa semua sekali kan. Jadi kalau you jadikan patung dan anjing itu sebagai gap untuk you balik ziarah mereka, ada masalah lah. Kalau macam perkahwinan dengan berlainan bangsa tapi kulit lebih putih, adakah penerimaan lebih mudah? Lebih kurang begitu lah. Lebih mudah dia, sebab itu jarang tengok orang Cina kahwin dengan India. Bukan tak ada, tapi kurang. Maksud saya, kalau kita letak agama tepi, maksudnya okey, hanya disebabkan bangsa saja pun diorang akan suka menerima lah. So bila tambah pula dengan agama Islam lagilah. Okey, faham. Biasa kahwinan berlaku antara bangsa mereka lah. Tapi dengan Islam ni lagi rumit lah. Faham. Lagi rumit apa tu. Kenapa saya kata dia akan lebih mudah yang lebih putih pada dia, sebab pandangan lebih putih itu lebih positif. Macam tu And adakah benda tu di spoken ataupun the unspoken understanding je benda tu? Nak sebut macam mana kita? Adakah benda tu dibualkan di kalangan ataupun lebih kepada pemahaman yang tak dibualkan? Dia satu lagi budaya dia lah kan. Nanti semua dia sensitif lah. Sebab tu you jarang, kalau you tengok dari segi kalau orang Cina nak beli rumah pun, dia biasanya dia akan tengok jiran dia siapa. Kan? Faham. Macam tu jiran dia siapa kan. Berbanding dengan saya tak tahulah benda ni sensitif ke rasis ke tidak, tapi saya sebut tadi lah, biasanya dia kurang lah kalau nak berjiran dengan orang yang kulit lebih gelap. Tapi adakah semua orang berbangsa Cina warna kulit lebih kurang sama? Kebanyakannya lah. Kebanyakan dia macam ni lah. Kalau macam di negara Cina pun semua lebih kurang sama. Lebih kurang macam tu lah. Kan? Dia seolah-olah benda tu tak tahulah, macam orang kata the white is always superior. Dia ada white supremacy kan panggil lebih kurang lah. Saya tak kata semua. Faham. Tapi saya boleh dapat ni lah. Sebab tu kalau yelah, benda-benda ni kalau kita cakap saya okey je, saya tak ada masalah kan. Tapi nanti dia orang kata bangkitkan isu ni rasis ke dan sebagainya. Saya kata tak ada. Tapi dia akan nampak lah. Faham. Dia nampak gitu. Kecuali mereka yang telah mengalami proses asimilasi. Dia macam di Kelantan, Cina Kelantan. Itu lain. Sebab itu kegagalan Malaysia adalah
Sebab kita gagal untuk mengasimilasikan orang-orang yang datang, imigran datang berhijrah. Ini kegagalan secara keseluruhan. Yes. Sebab certain formula perpaduan yang paling baik untuk orang yang datang berhijrah ni, dia kena assimilate dengan majority, absorb the way of life cara dalam majority. Tapi malangnya kita ini, selepas British tinggalkan kita kekalkan kehidupan yang sebegini ni. Akhirnya bukan saja berlaku segregasi, pada masa yang sama interaksi pun berkurang dan pendidikan kita pun terpisah-pisah dan sebenarnya keadaan tidak banyak. So saya terfikir maybe kita boleh jadikan ini soalan terakhir, which is like kenapa Indonesia tak gagal untuk asimilasikan masyarakat Cina diorang compared to Malaysia? Apa poin terbesar dia? Sebab mereka ada penegasan. Okey. Sebab itu negara seperti Indonesia, tak kira Indonesia ke Thailand ke, negara yang dihijrahi, didatangi oleh imigran, kan? Macam di Indonesia. Selepas zaman Soeharto, dia bagi kata dua je. Nak tinggal di Indonesia, jadi orang Indonesia, assimilate. Kalau tidak, angkat kaki, balik. Okey, itu dia. Ini saya kata pemimpin ni, kalau jadi pemimpin, Perdana Menteri yang benda ke, penegasan ini penting. Ya. Kalau kita tengok juga di Thailand pun sama. Dia tengok ada juga ramai orang Cina di Thailand ni. Dia tengok kan. Dia asimil. Nama pun berapa Perdana Menteri Cina di Thailand? Thaksin Shinawatra, Chuan Lek Pai. Paling kurang ada 4. Kenapa dan mengapa orang Siam boleh terima Perdana Menteri berbangsa Cina? Sebab Cina ni lebih Siam daripada orang Siam lagi. Maknanya dia telah assimilate kan. Ini bukan dibuat apa tu ni. Benda-benda begini dia kena dibuat secara penegasan, mana cara paksa. Sebab ini saya kata sejarah ini perlu difahami. Kita kena sedar siapa diri kita. Isunya sekarang ni kita tak sedar. Kita mengatakan negara ini dibangunkan Melayu, India, Cina, Bumi Putera, Sabah, Sarawak. Dia menjadi macam tu. Tak boleh. Akhirnya dia jadi macam ni ya. Indonesia kekal one state, buat one nation, one state. Thailand pun sama. Malaysia dia jadi state without nation. Apa identiti kita? Kenapa tak ada penegasan dulu? Ini masalah kita. Inilah kelemahan kita. Masa British dulu, masa kita masih lagi dinaungi bawah jajahan British dulu kan. British menjangkakan bahawa orang Cina dan India ni akan balik ke negara masing-masing. Sebab itu dia benarkan sekolah vernacular ini supaya mereka nanti bila balik, mereka tahu budaya bangsa mereka lagi. Sebab itu dibenarkan di zaman British. British yang bawa mereka, British pun benarkan sekolah mereka, buku teks mereka dan sebagainya. Tetapi British juga, sebelum bila kita nak mencapai kemerdekaan, meninggalkan kita, British tidak menyangka bahawa orang Cina, orang imigran ni nak tinggal di sini selama-lamanya. Dan British bagi syarat, kalau kamu nak tinggal di sini sepatutnya sekolah ini tidak perlu wujud dah. Maknanya sekolah benda lain tidak perlu wujud dah. Selepas British meninggalkan kita. Sebab British yang bawa mereka, British yang benarkan dan sebagainya kan. Bila kita nak merdeka, sekolah ini pun mereka nak tinggal di sini, duduk di sini, sepatutnya sekolah mereka tak wujud dah. Sebab mereka dah tak nak balik. Lepas tu kita hanya ada satu sekolah. Malangnya apabila kita merdeka, ini malangnya kita ni. Pemimpin kita pada dulu sampai sekarang ni berpolitik. Kerana dapatkan undi dan sebagainya, sebab demokrasi Islam jadi sistem kita bukan. Akhirnya kita biarkan perkara ini berlaku. Sekolah kita masih lagi dipisahkan dengan pendidikan yang sedia ada. Tapi dekat Indonesia pun demokrasi ya? Demokrasi. Tapi dia penegasan tak boleh. Tak boleh. Sebab itu di Indonesia satu sekolah saja. Faham. Sekolah dasar. Dan Indonesia nama sekolah pun dia bagi dengan nama yang sangat menepati. Sekolah dasar. Mana primary school tu ditranslatekan sekolah dasar lah. Kita sekolah rendah, sekolah menengah. Kita bagi nama sekolah pun payah. Tak betul kan? Apatah lagi ada sekolah berasaskan kaum dan sebagainya. Sebab itu kita bermasalah. Sebenarnya kalau kita survey betul-betul, ramai generasi kita tak boleh berbahasa Melayu dengan baik. Macam mana kita nak bersatu padu? Macam kita nak capai perpaduan? Tapi bila kita cakap begini, persatuan-persatuan dia kata, anak-anak mereka sekolah vernacular semua bahasa Melayu menyebar dan sebagainya. Siapa kata? Buktikan. Apa harapan Prof?
Harapan saya kalau kita benar-benar nak membina negara bangsa Malaysia ini, ya, ke arah lebih baik, suka ataupun tidak, ya, saya nak sebutkan apa tu di sini, ya, proses asimilasi itu sedikit sebanyak kena berlaku. Minoriti kena lebih memahami majoriti. Minoriti apa itu ataupun apa kena memahami sejarah asal usul mereka. Negara ini tidak ditegakkan dengan melalui India, China dan sebagainya. Tak. Negara ini ditegakkan dengan asalnya dia bermula dengan one nation, one state. Akhirnya apabila ini sejarahnya kan, ya, kemudian apabila tertegaknya one nation, one state ni, sebab itu nama pun dulu namanya tanah Melayu kan. So apabila British datang, yang menentang British ni siapa? Yang menentang Malayan Union ni siapa? Bukan? Kan? Itu kena dilihat. Dan senang je kita bercakap apabila kita mengatakan negara ini tegakkan oleh Melayu, India, China dan sebagainya. Saya rasa kalimat-kalimat seperti begini, ya, apabila you tidak memahami sejarah negara ini, sebab itu berlaku macam-macam hari ini sebab you tak faham proses tersebut. Akhirnya, ya, sepatutnya kita sekarang ni sedang membina satu negara yang lebih baik, ya, keadaannya, tetapi keadaan itu tidak berlaku seperti mana berlaku di negara-negara lain. Indonesia tak bincang dah benda-benda macam ni. Ya, Thailand tak ada kempen bulan bahasa. Indonesia tak ada bulan bahasa. Kita nak kempen. Kita tiap-tiap tahun buat kempen bulan bahasa Melayu. Nak fahamkan orang bukan Melayu tentang bahasa Melayu. Takkan tinggal di sini bergenerasi dan merdeka lebih pada 65 tahun kita masih lagi ada masalah untuk menguasai bahasa Melayu. Sedangkan inilah bahasa perpaduannya. Tu kan? Kalau kita cerita panjang sangat lagi kalau nak sebutkan. Saya fikir kalau negara kita ini dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang asyik berpolitik macam ni, dia membuat sesuatu perkara tanpa penegasan, berasaskan berapa banyak undi dia akan dapat, sampai bila-bila pun kita akan menghadapi masalah. Sebab itu kita tengok hari ini negara jiran-jiran kita dah progres dah membangun cepat dah. Kita tak habis-habis lagi dengan kempen-kempen perpaduannya dan sebagainya. Kan? Kita masih lagi berada dalam perkara untuk membincangkan perkara basic ini. Sedangkan negara luar sana, perkara basic mereka sudah lama selesai dah. Kita masih lagi nak mencari formula tentang perkara-perkara sebegini. Finally, sebagai pakar dalam bidang ni, sains politik, saya nak minta Prof jujur, betul-betul dari lubuk hati, dengan pengalaman-pengalaman Prof sendiri, adakah Prof rasa asimilasi akan berlaku? Jujur. Tak akan berlaku. Sampai bila-bila? Sampai bila-bila pun. Okay, sebab okay, sebab satu, landscape politik kita. Populasi kita 60-40 sebegini. Kuasa ugut 40 tu jauh lebih besar untuk menggagalkan proses asimilasi ini. Dan kalau kita nak buat pun sudah terlambat. Kalau kita benar-benar nak buat dulu, kita dah buat dah apabila kita nak mencapai kemerdekaan, ataupun paling tidak apabila berlakunya pertumpahan darah, insiden hitam 13 Mei 1969. Malangnya kita tak belajar pada situ. Akhirnya kita berada dalam keadaan sekarang ini. Saya minta maaf lah, saya agak sedikit negatif lah perkara ini, dan kita cakap gini pun sebab ada alasan dia tersendiri lah. Yeah. Assalamualaikum guys, kalau aku beritahu korang boleh grow audience follower korang untuk make more money online, sama juga macam student-student aku ni, dengan satu video dah boleh generate RM1,500 sebab dia ada servis yang nak offer menggunakan skrip yang aku bagi. Ada juga student aku nak fokus on TikTok Shop dan dapat buat almost RM1,000 guys. Ini adalah peluang yang terbesar yang korang akan dapat untuk 2025 ni. Sebab apa guys? Sebab tengok ni salah satu student aku yang paling latest sekali, daripada zero almost 30k dah follower dia. And klinik Dr. Ding sekarang ni memang tak pack dia lain macam sampai ke data, perlu buat banyak video sebab almost hari-hari full schedule. Kalau korang nak achieve result-result macam student aku ni semua, boleh klik link
link kat bawah, join aku punya online university, Audience University. Nak belajar macam mana cara student-student aku make money online, cara aku sendiri make money online. Hanya RM98 je sebulan guys. Kalau aku bagi tahu korang selama ni korang buat macam-macam tapi tak berhasil, maksudnya apa? Maksudnya korang kena buat cara yang baru. Inilah peluang dia guys, join Audience University dan masuk dalam ni jangan lupa message aku pula.